Kalau saya semayang 5 waktu tak cukup, subuh tak salat, zuhur tak salat, asar tak salat, maghrib solat. Oh, dia ni garik saja semayang. Oh, sudah agama mazhab ni garik aja. Ayo ping mayang asar. Faham? Dia panggil lepas garik. Apabila Nabi pada malam Isra' Mi'raj diwajibkan 50 waktu. Dengar ni 50 asal. Betul tak? 50. Nabi pun jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan Haji Musa kata. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kata, apa yang wajib atas umatmu? Katanya Nabi Muhammad SAW, yajibu ala ummati fi kulli yaum khamsina salah. Khamsina salawat. Setiap hari, sehari semalam, wajib atas umat aku 50 waktu. Nabi Musa kata, inna ummataka la yaqdirun alaih. Sesungguhnya umatmu tak mampu atas demikian itu. Darah 50 darah. Lalu dah kurang. Last sekali tinggal 5. Bila tinggal 5, Allah kata gua ni, la yubaddalul qalu min ba'd. Lepas pada 5 ni dak kurang. Tu cerita Isra' Mi'raj, betul tak? Dak kurang dah. Kata jumpa pula Nabi Musa. Nabi Musa kata, berapa wajib sehari semalam? Yajibu ala ummati fi kulli yaum khamsu salawatin. Setiap sehari semalam hanya wajib 5 waktu saja semayang, iaitu subuh asar, subuh zuhur, asar garik isya, 5 saja. Apa Nabi Musa jawab? Inna ummataka la yaqdiruna ala khamsi salawatin fi kulli yaum. Sesungguhnya umatmu pun tidak akan mampu juga semayang 5 waktu sehari semalam. Betul sungguh lah ni, berderu dak semayang ni, garik saja. Lagi garik saja. Padahal Nabi Musa dak aje mari ketek. Dia orang Mesir, bukan orang Terengganu. Dia boleh tahu kita. Apa? La wa yang tiku anil hawa. Kalau Nabi semua wahyu. Dia tak tanya apa benda ni, Google dan sebagainya. Faham? Jadi jangan kurang daripada 5. Dak molek ke, dak sempurna ke, dak apa kosong ke, bacaan dak apa comel, jangan kurang daripada 5. Lepas semayang, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita nak juga rahmat Allah, nak juga syurga Allah. Jadi berhentilah semayang garik saja ni, bang. Kerana bila tak cukup semayang, tidak dikirakan orang yang semayang. Dan kata ulama, orang yang semayang 4 saja sehari semalam dipanggil tarikus solat, orang yang tidak solat.